Hey guys, welcome back to my channel. Yes. Untuk video kali ni, ini dia guys. Starter deck, Thunderbolt dan juga pack Bolt Impact without SR dan AR. Untuk pengetahuan korang, saya ialah orang pertama yang mendapatkan pack ini sebelum orang lain. Cuma video yang kita nak record tu tak ada masa. So hari ni kita ada masa sekejap. Okay, so ni pack dia. So kita ada 1/9, 2/9, 3/9, 4/9. Look at this. Boboiboy Beliung Immortality, Boboiboy Duri tahap 3 Rimba, 6/9 Duri dan Solar, 7/9, 8/9 dan 9/9. Betul. Okey, untuk pack yang ini, yang AR dia kita tahu daripada pack inilah. Okey, 6/9. Cuma yang untuk SR ni saya tak sure, tapi saya boleh agak dia nombor 1 ni, pack pertama, ataupun boleh jadi pack nombor 5. Kita tak tahulah, random. Monster ni kadang-kadang random dia buat pack. Okay, so kita review dulu pack Thunderbolt. Starter deck Thunderbolt. So inilah guys, starter deck Thunderbolt yang bertemakan planet Gulatan. Untuk pengetahuan korang, Retaka pernah datang ke sini dan menewaskan Satrianita, iaitu mak kepada Kirana ni lah, Nenda dia lah, dia kira macam tu. Dan apabila kuasa Voltra dirampas dan Hangkasa menewaskan Retaka di 100 tahun dulu dan dapat kepada Boboiboy, dan dia ingin merampas balik kuasa ke pemilik asal, apa kira macam takhta lah, pemilik sebenar yang patut dapat, bukan Boboiboy ni, lebih kurang macam tu lah. Okay, di bahagian belakang ni kita boleh lihat ada mega poster. Dia ada 3 card special, iaitu siapa ni, Boboiboy Halilintar dengan something kat belakang tu, Boboiboy Rimba dan juga robot Satrianita. Dia dah jadi robot lah. Kita masih tak tahu apa jadi, sebab Kuputeri masih hidup, Hangkasa masih hidup, Panglima Pairapi Mas Mawais, Satrianita dengan Kim Balakong. 4 penguasa ni masih menjadi misteri. Apakah mereka tewas ataupun mereka berhibernasi semacam Tuanku Kuputeri. Boleh jadi mereka sedang berehat untuk tempoh masih lama dan akan muncul di movie, kita tak tahu. Ini ada 3 kad awesome, 1 arena mat, 1 HP marker, cara bermain. Dan dekat cara bermain ni belakang tu ada chop lah, korang boleh kumpul untuk tebus 1 pack Vesta di tournament. Dan ada 1 extra card special kat sini. Lepas tu ada 3 kad tambahan, ada 1 poster tambahan dan 3 kad special. Okay, korang nak tengok tak? Okay, boleh lah kan. Jom kita buka unboxing. Semalam guys saya cuba buat dalam live, tapi tak ada seorang pun masuk. Tak tahu lah diorang dah lupakan saya ke macam mana. Tak apalah, korang akan jadi orang pertama melihat saya unboxing ini secara tidak langsung. Okay, ini kita tak tepi dulu. Terima kasih Monster. Kalau ada kad SR dan AR nak hantar, bolehlah Roger saya, sebab saya teringin sangat nak memiliki gift daripada Monster, iaitu kad special. Dan kalau di event nanti boleh Roger. Ini mega poster dia, bertemakan ni pahlawan rimba dengan Kirana yang gila kuasa. Macam ni lah Retaka. Retaka dengan kuasa gamma dia elok, tapi bila dia rampas ke semua kuasa ni, penguasa elemental, dia jadi hilang kendali lah. So bagi saya masa untuk melipat benda ni. Dia terbengkok. Dia terbengkok. Kita just load dia punya poster ni.
Okay, siap lah. Tadi dia terbengkok macam ni guys. Dia terbengkok slide macam ni. So kita dah adjust tadi. Bagi dia stay, jangan gerak. Okay. So ni ialah kad dia. Bagi saya tengok dulu. Oh, cantik lah guys. Semua dah. Sekejap kita asingkan dulu kad-kad special ni. Okay. Kita asingkan dulu. Kita akan tunjuk di akhir video. Okay. So ni kita ada HP marker semua tu. Dan ada orang kat Facebook dia kata ni salib. Saya balas, acik dia, makcik ini dadu bukan salib. Kalau salib makcik pergi gereja tu. So ini yang saya bagi tahu tu, ada chop untuk korang kumpul lah. Macam setiap tournament korang akan diberi chop lah. 9 chop ni korang akan dapat claim satu kad lah rasanya lah, satu pack pack ini, pack khas ni, kad promo. Dan saya tak pernah menang pun. Dia tak pernah chop pun. So untuk yang pertama kita ada Boboiboy Rimba Menjala. Okay. Dan kalau tengoklah HP dia, dia punya efek tu. Okay, nak pause pun boleh. Kemudian kita ada Ying tahap 3. Dia dah minum air buah okuat tu. Kemudian kita ada Pak Pato yang jahat ni. Pak Pato ni muncul tau. Dia muncul lagi di planet Golatan. Ni lah, porak perandakan lagi macam tu. Pak Pato dengan siapa nama tu? Cerita movie Pauzola tu adalah Yonbi. Dia ni macam adik-beradik. So kita ada robot Panglima Parapi dan Mas Mawais. Korang boleh tengok efek dia. Untuk korang pause pun boleh. Kemudian kita ada Awesome Daun. Kita ada Awesome Api. Kita ada Awesome Air. Dan kita ada, oh my god, look at this guys. Boboiboy Beliung OP. Masa dia hilang topi ni maknanya dia dah menggila. Okay, korang boleh pause lah dia punya efek dia tu kalau nak tengok. Dan Karantula Boboiboy Rimba vs Maharani Satranita Kirana. Ini dia punya efek. Okay, korang boleh pause kalau nak tengok. Kemudian kita ada Boboiboy Story vs Tumbesoro Rex. Dia kebanyakan repeat je daripada kad-kad sebelum ni, dia repeat. Ni kita ada Kuali Sudik Berapi. So dia ialah geng Papa Zola, pinggan kacak berapi. Boleh tengok efek dia. Okay, kita ada Boboiboy. Dia nak buat kuasa elemental. Fokus mate. Apa kocok ni Endon ni. Kocok ni bahasa Endon, kocok. Yalah. Ke saya dapat ni pack Indonesia, saya tak tahu. Okay. So ni Yaya yang host live monster dia tunjukkan macam ni. Inilah kad dia. Okay, kau boleh pause nak tengok. Okay, ni Boboiboy Dori dan Solar. Ni dua ni kerja buat masalah. Dua ni api air, Halilintar dengan Taufan nak bergaduh. Gempa je kan, jarang masalah. Okay, ni efek dia kalau nak tengok. Dan kita ada Boboiboy Gempa dan Halilintar. Si Boboiboy Gentar akan muncul. Ini efek dia, korang boleh tengok. Okay, next kita ada ni lah, dia dua pembuat masalah. Bila diorang berpecah lama, diorang claim tanah yang diorang ada ni tempat kelahiran dia. Sampai dia hilang ingatan dan menjadi tahap 3. Okay, so efek dia kat situ. Kemudian kita ada Yaya dan Ying sedang bertarung dengan General Cikala ni. Saya tak tahu dia apa, dia cengkerik kan. Kita ada General Muskida lalat, General Sibela mentadak, General Karumbang, Kumbang. General Cikala ni macam cengkerik something, tak tahu. Okay, kalau so Puak Moriong. Burung ni pasti ada puak juga. Kemudian kita ada Adudu dengan Probe.
best friend dengan Tumbesro ni, Maharaja Ramos. Okay. Kita ada Gopal, tumbukan dodol gergasi. Okay, ni dia dah capai tahap 3. Fang, naga dia pakai spek mata guys. Cool. Oh ya, spek mata ni mengingatkan saya pada spek mata daripada Steven Universe yang itulah yang apa, alien yang badan besar ada 3 mata tu, dia lah. Okay. Ni dia punya HP dia panjang, dia punya efek dia panjang Uish. Yang ni General Gormida. Ni ayah kepada Satria Nita lah. Okay. Dia punya isteri dia dah KO ditewaskan retaka, dah mengambil kuasa. Okay. Next kita ada Captain Kaizo. So yang ni masa diorang dicop sebagai penjahat lah, ataupun pengkhianat macam tu, oleh itulah Maharani tu. Okay. Okay, next kita ada Fang dan Gopal. Oh, rambut Gopal dah tukar lah guys. Gopal jadi ala-ala K-pop gitu. Okay, next kita ada Kuali. Okay, next kita ada Maripos. Dia awesome, dia punya efek dia pun panjang juga Next kita ada Kuali, bunga api biru-biru, dan ada Musang ni. Okay. Okay, next kita ada Pasubot. Pasubot comel je. Tapi guys, kalau korang bayangkan, kalau korang ada Pasubot ataupun saya ada Pasubot, saya akan guna Pasubot ni untuk tanam pokok durian lah. Okay, durian kan mahal sekarang. Mempercepatkan tumbuh dia. Okay, kemudian kita ada Boboiboy Taufan dengan Boboiboy Beliung di belakangnya. Okay, this is final cut kita. Okay, sabar, belum. Okay, belum First, okay, ini untuk yang cut special kita. Okay, cut special kita hadir dengan Boboiboy Gentar. Bosku guys, bosku sudah kembali. Okay, ini dia punya efek dia, korang boleh baca. Okay, dan ini ialah Boboiboy Rimba. Wow, look at this art. Ni kalau jadi AR kan lawa juga ni, efek dia emas-emas belakang tu. So ada ini dia punya efek-efek kat dia tu. Oh tak, cincin. Okay, next kita ada kat sokongan. Ni robot Satria Nita. Okay, dan gold cut kita hadir dengan, kejap, kita buat ala-ala Pokemon sikit. Jauh pula. Tapi kita buat bunyi pakai mulut je. Kita hadir dengan Kirana. Ting 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 ting. Sambaran Voltra. Maharani Satria Nita. Kirana ku masih di sini. Itulah. So ni antara cut tercantik saya pernah nampak Background dia emas, lepas tu ada macam efek kilo-kilo biru-biru sikit. Monster, saya nak tanya macam mana nak buat cut. Kalau kata saya nak jadi mereka cut, boleh ke saya minta tempahan kat Monster? Okay, saya cuba macam nak buat cut sendirilah. So cantik ke Ush. Okay, so ni kita simpan balik. Rasa teringin guys nak membuat cut sendiri. Atau macam Abang Ashmau ada cut sendiri, Galactic Comic ada juga cut sendiri rasanya. Okay, saya nak try buat cut sendiri. Kita buat cut macam Monster Galaxy cut ni itulah. Special lah, kira gift lah. Gift daripada Hobby Channel. Yang saya harapkan dia, channel ni saya mengharapkan dia berkembang lah dan mengalir seperti air yang takkan habis. Settle untuk
started at Thunderbolt. Dan untuk next kita review pack lah. Kita unpack. Tapi setelah saya dapat dia punya AR SR, kemudian kita dapat dia punya AR. Tapi guys, takkan saya nak pergi beli dekat Galactic Comics lagi sekali full set sekali AR ni. Nantilah kalau kita boleh jual Champion Rush, kita beli ni pula full set. Kita bagi giveaway sekarang ni saya tak tahu nak buat giveaway macam mana. Masa ni saya kena cari kerja dulu, kena ada duit gitu. Kita nak post barang, nak wrapping post dalam kotak tu semua modal. Cantik lah. Tapi tak sangka yang ni jadi AR. Manakala yang ni akan jadi SR tapi dia tak tahu lagi. Ke yang ni ke jadi SR. Dia pack dia macam elektrik tu, macam kena renjak. Okay guys, sampai di sini saja untuk video kali ni. Terima kasih Monster kerana menghantar dengan selamat. Saya pun agak risau kenapa kotak dia berubah. Apakah kotak dia kena tendang dengan atau kena pukul dengan benda tajam ke apa. Alhamdulillah selamat tak ada cala, tak ada ni ke apa. Okay, nanti dia akan masuk dekat CVE Popular My News tapi lambat sikit lah. Okay, jadi korang nantikanlah videonya kalau kita jumpa SR dan AR dia pula. Okay, jumpa lagi. Bye. Jangan lupa subscribe.